Okey, kita mulakan dengan kening dulu. Kita buat kening dulu. Buat kening. Kenapa makin laju? So, kita fill in kan cinta sakti. Ini dia filter. Kita pakai foundation. Ini dia muka-muka makcik bawang yang suka sangat busy hal orang. So, kepada makcik-makcik ataupun kakak-kakak yang suka membawang tu, lihatlah wajah ini buruk sangat kan? Tu dia. Lepas tu kita pakai eyeliner. Macam mana aku nak pakai eyeliner? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aku tak nampak langsung. Ya Allah, gedik je kau ni. Yang suka gedik-gedik dengan lelaki orang ni, macam ni gomannya. Lepas tu kita shading hidung sikit. Aku tak nampak tu. Okay, shading. Macam tu. Yang suka shaming muka orang tu kan, suka shaming badan orang, muka orang, macam ni goman ni. Dia tak tengok cermin macam ni goman ni. Sibuk sangat shaming orang. Mesti kita tunjuk. Yang suka shaming muka orang, suka shaming badan orang, lihatlah, inilah wajah anda yang sebenar. Lepas tu kita pakai maskara. Yang ni macam geng-geng Mina Rempit yang pakai foundation sebotol tu kalau tanpa berdebu satu Malaysia. Aku cam goman ni. Ni selalunya kan muka-muka gadis-gadis yang suka judge orang kan. Dia suka judge orang, pandang atas bawah kan. Tapi kalau nampak lelaki macam Imran Bak cakap. Dia macam tu kan. Kalau depan lelaki janganlah tengok kita macam tu. Tapi bila depan lelaki yang dia rasa tak handsome ataupun dekat perempuan-perempuan, terus dia berubah muka macam ni. Muka. Kau apa hal? Kau apa hal? Kan kau pasal kalau kat sekolah kan macam gaduh kan macam ni. Kau apa hal? Lepas tu kita pakai lip matte. Ini dia adalah contoh-contoh perempuan pick me girl. Ni kalau muka kau, kan, kalau muka kau macam ni, kau tak payahlah kau nak buat caption ke, komen ke. Saya biasa-biasa je. Saya sekolah dulu biasa-biasa je. Tak cantik pun. Saya tak putih pun. Biasa-biasa je. Yelah, awak kan suka girlfriend yang lawa-lawa. Saya biasa-biasa je. Ya, memang biasa-biasa pun. So ni hasil di makeup cuma eyeliner je lah. Macam ni. Macam